Okay, selamat pagi and very good morning. And then kita pagi ni macam biasa, dah setelah 2-3 minggu tak jogging. And then kita pagi ni kita berkesempatan untuk jogging di Taman Eco World Senduduk. Dan kita buat aktiviti riadah. Okay, pagi ni alhamdulillah cuaca yang tenang. Let's go. Tanpa buang masa. So, let's go. Kita warm up dulu. Okay. Buat regangan dulu sebelum kita lari sekeliling. Okay. Stay tune, gang. Okay, let's go. Jom. Kita walking. Jalan-jalan dulu. Okay. Jalan dulu. Leg dulu. Warm up. And depan sana. Okay, depan sana sikit baru kita jogging. Okay. Akan datang taman ni akan lebih ramai lagi orang sebab sekeliling bangunan tu akan naik lagi ya. Kita tengok Senduduk pun tengah naik. Depan-depan ni pun ada lagi rumah-rumah yang belum diduduki lagi. Okay. Kolam luas, tamannya agak luas. Okay. Tengok ni parking kereta ini agak luas. Okay. So let's go, jom kita lari. Jogging Sunday time. Aduh. Cuaca pun tenang, matahari dah mula naik. Sekarang dah jam 7.55. 5 minit dekat pukul 8. Menyinar. Okay. So habis satu pusingan. Okay. Kita leg. Anak pun join sekali. Rumah kat belakang. Silau matahari. Kita try buat 2 atau 3 pusingan InsyaAllah. Okay, try buat. Stay strong. Padu. Nah. Okay, dah alhamdulillah dah complete. Dah selesai 2 round. Berapa kilometer dah tahu. Okay. Lepas jogging kita pergi mana, Tam? Mama. Mama lah. Lepas jogging mama. Macam mana nak kurus? Okay. Hari ni kita saja. Hari ini Saya kurus, dia gemuk. okay.